Sesiapa yang memiliki Green Beret diumpamakan adalah askar yang terbaik. Kita hanya memerlukan 5 orang anggota kita yang pakar dalam latihan-latihan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koman Endu. Sahabat, hari ni Amai tanya saya kata saya nak berkongsi dengan abang semua cerita pasal abang ingat ada History Channel. Betul kau ni abang kali yang terlibat History Channel kan. Hari ni saya nak cerita lah. Saya nak ulasan sikit supaya abang semua tahulah. Teaser tadi apa dah tengok kan. Jadi saya akan ulas satu. Sikit-sikit je lah saya nak ulas supaya orang yang kat luar sana, sahabat-sahabat sana faham macam mana kita nak menjadikan seseorang tu daripada orang biasa kepada Special Forces. Dia tentera tau, dia daripada orang awam, lepas tu dia masuk tentera tak kisah masuk ini meriam ke, Army Ranger ke, infanteri ke, tukang masak ke, semboyan ke, ordnance ke, medical ke, ustaz, tagah ke, tak kisah apa semua dia jadi tentera. Buat tanya ke sekalipun, bila dah jadi tentera, dia nak up sekali, dia nak jadi specialist Special Forces. Dia akan bertemu dengan saya. Saya lah orang yang melatih masa tu. Saya ketua cawangan komando. Di bawah saya lahirkan 1000 lebih kot semasa kot. Semasa saya memegang ketua cawangan komando. Saya latih khusus sniper, saya latih khusus mendaki tebing, saya melatih khusus asas komando. Dulu saya cawangan musuh khas, ketua cawangan musuh khas. Saya melatih khusus CQB, itu berarti parku penyelaman udara, selindah penyelaman udara. Itu masa zaman saya lah di pusat latihan peperangan musuh ataupun Home of Special Forces ataupun Special Warfare Training Center ataupun sekolah untuk melatih komando. Okay. Jadi hari ni kita tengok sajian istimewa untuk sahabat semua melangkah cuaca ni. Enjoy the clip. Terjawab segala persoalan yang sahabat-sahabat kalau nak tanya betul kan. So, very short and sharp. Enjoy the clip. Command and do. Kumpulan-kumpulan kecil ni kalau kita tengok zaman sekarang ni lebih kepada operasi gerila.
tidak sedarnya seorang anggota Gerahas ni kita hantar kursus tu, dia sudah ada guerrilla warfare tu punya konsep tu ada pada diri dia. Cuma dia perlu kalau kita cakap tentang guerrilla warfare ni dia mana-mana boleh pergi. Cuma di situ kita ada dengar sikit bunyi ranting dipatahkan. Okey, ranting dipatahkan. I bagi 80 ke 85% sukses. Pengumuman daripada penaja Brazil Ventures, saya pemilik dia. Okey, sahabat-sahabat yang di luar sana boleh memiliki t-shirt Camo Breaststroke ataupun muffler Camo Breaststroke. Ini hadiah daripada kawan saya, British hingga Shloring, orang Brunei, pegawai Brunei, hadiah kepada saya. Mana kalau muffler dia sejuta gambar tu, mak saya pijak. Kalau mak saya pijak saya ikat dekat wheelchair kat bawah tu, wheelchair yang rosak masa sesuruh dia pergi umrah kat Mekah dengan Madinah. Inilah yang saya ikat, koyak mana-mana, koyak mak saya pijak kaki dia tu, mak saya darah dah. Okey, lepas tu ini daripada UK SS SS. Awal saya pergi ke sana, ke United Kingdom, SS pergi sana. Kalau kita tengok macam sopan tu dah, tetapi berpakai untuk desert store operasi di Malaka. So dapatkan baju dan muffler Breaststroke Camo SYO Shakira Yusof Official. Thanks a lot. Terima kasih. Once commando, always commando. Terima kasih.